Sekejap ada yang tanya, tutorial dia makan macam mana, Datin? First, adik-adik, cara dia simple. Jangan lupa buka tutup botol ni. Bunyi sampai macam tu, maksudnya dia terbuka. Antara yang ni dengan yang ni, rasa yang ni lagi sedap. Yang ni rasa biasalah. Okey, tapi rasa yang ni lagi sedap. Kalau you all minum dengan fresh orange tu, puh. Kalau tak, yang ni. Kita bukan nak minum dia 1 jam, setakat 1 langgak. Rasa tu pun tak ada nak terasa sangat. Sedap. Dah. Nak lagi kesan dia, jauhkan jarak dengan kopi. Minimum setengah jam ke 1 jam. Saya tak ada. Kopi tu dia memang saya punya napas ada sebelah. Tu pun result elok. Tapi you all tolong. Benda kita beli bukan murah. Jarakkan dengan kopi. Okey? 1, banyakkan minum air kosong. You all akan nampak result dia. Serius. Jangan serius sangat nanti masuk ICU. Alright? Yang ni untuk melembabkan kulit. Untuk orang yang ada bajet berjeragat, tolong beli yang ni. Dia kalau tanya saya, Datin dia buang fine line ke? Dia lebih kepada melembabkan. Bila dia melembabkan, okey, line-line kecil kita hilang lah. Kecil, hak besar tak lah. Saya pun ada kalau you Amerika ada. Oh. Okey, dapatkan di beg kuning sekarang untuk wajah yang lebih lembab dan sihat.